berlaku tangkap ataupun igak seorang guru mengajar Quran di dalam satu madrasah di dalam negara India. Apakah maklumat ni? Secara lanjutnya, jom ikuti bersama di dalam video ni. Salam kepada saudara, ibu bapa yang dikasihi, yang diikuti bersama di dalam video FC Cerita Nabi dan juga saya Yi. Hari ini ada maklumat yang saya dapat daripada grup bahawasanya berlaku igak seorang guru duk mengajar ke di satu madrasah di dalam negara India. Pertama kalinya, kelompok ni orang panggil kelompok yang keras kepala. Daripada kalangan orang India beragama Hindi. Orang panggil Ongkon Huarung Ren. Satu kelompok ni beragama Hindi, pesing menyembah lembu dan juga puja lembu, ataupun dikatakan apabila lembu tu berak, lembu kecing tu ia ambil buat hubak cara dia lah. Kelompok ni dah. Maka kelompok ni pergi serai masuk di satu madrasah tempat duk mengajar Quran budak-budak. Seorang guru sana ni duk mengajar Quran, maka pok dia masuk gi. Tengok tempat duk mengajar Quran sana itu di satu madrasah, maka dia beri laporan kepada pihak pegawai, iaitu pihak polis lah. Suruh kita takap seorang guru yang duk mengajar kanak-kanak tu. Dengan sebab apa dia kata kena takap guru duk mengajar Quran ni? Dia kata dalam Quran saat ni tu duk mengajar perkenaan dengan bab jihad. Dan dalam Quran saat ni tu pula dah duk pisah nak membina ke satu kelompok ataupun dikatakan kelompok perjuangan jihad ni. Dengan sebab Quran ni juga, maka guru ni jugalah yang juru mengajar budak-budak ni supaya jadi ke orang yang berjihad untuk lawan ke orang Hindi yang ada di dalam India. Lalu tu pihak polis pun dengan laporan yang telah berikan oleh satu kelompok yang keras kepala yang beragama Hindi tu, pihak pegawai pun igaklah seorang guru saat ni tu untuk penjara, bubuh fitnah, kata dia lah orang juru duk mengajar perjuangan ataupun dikatakan jihad fisabilillah. Dengan sebab Quran ni juga dan juga dengan sebab guru ni jugalah duk ajak orang jadi ke satu kelompok ataupun dikatakan jihad Islamik tu. Maka kena igaklah sekarang ni tu berlakunya di dalam negara India. Itu maklumat yang saya nak beritahu pada saudara, dan gambar dia tu saya tak di bawah dah. Gambar seorang guru tu yang duk mengajar ke Quran budak-budak. Itu salah faham kat mana tak tahulah, daripada faham orang Hindi ni. Dia faham kata Quran ni lah sebagai duk mengajak ke orang tu jadi karuk, jadi jihad nak lawan ke orang Hindi. Nak faham dia kat mana dengan sebab Quran tu dah dia kata. Tu hak maklumat yang saya dapat tu. Jadi sebenarnya Quran ni bukan ajak orang jadi jahat bukan ajak orang jadi karuk dak. Quran adalah satu hidayah yang menunjuk ke jalan kebaikan. Jadi orang duk faham salah tu banyak dah. Sebab daripada salah faham Quran ni oleh kerana salah satunya balik bahasa. Ambil ayat Quran tu mari balik bahasa, jadi bahasa mengikut tepat maka hak tu salah faham nah. Kerana Quran ni bukan kalah balik bahasa faham dengan mudah-mudah WRT sepitah lalu tu dak. Lebih lagi Quran hak balik bahasa jadi bahasa Sia. So play bahasa orang panggil. Dak buat arti sendiri. Kata gini pakai pasal arti ataupun ambil bahasa tu balik mari dengan bahasa Sia dengan betul-betul gitu. Tu sah jadi rusak juga Quran tu. Duk jadi rusak juga orang Islam tu dengan sebab duk balik bahasa makna betul-betul. Tak ada ambil pengertian hak sebenar dak. Begitu juga bahasa Inggeris. Duk balik bahasa juga Quran saat itu, duk balik bahasa jadi bahasa Inggeris, maka tu baik makna ti kuamai gi kok lain. Maka suk gi kok lain habis-habis. Kalau balik bahasa, kalau kita tak ngaji, we gerti makna dengan sungguh ti atau pengertian Quran dan murak hak Quran tu, maka ia jadi bahaya gini dah. Sebab itulah banyak learning tu orang duk anti ke Quran, duk kata Quran saat ni itulah duk mengajak. Kala Tuhan ni lah duk mengajak orang buat jahat. Dengan sebab kita duk balik bahasa tak kena tu. Supaya tu juga di dalam negara Sia ni pun duk balik bahasa jadi bahasa Sia tu. Maka
tak ada mengerti yang sebenar. Dah, maksud yang sebenar tak ada dapat sekali. Cuma balik bahasa play bahasa. Dah, daripada bahasa Arab pergi kepada bahasa Sia. Kau dah tu lah. Tapi maksud yang Quran dok nak tu, demo tak ada mendalami dengan hal tu. Lalu itulah jadi kena fitnah lah kita orang yang dok ngajar Quran dan juga dok balik dok guna Quran ni, jadi kita ni orang yang jahat lah sikit lagi kak. Kerana dok balik bahasa tak kena cara. Dah. Itulah sebagai maklumat ringkasan untuk video ni. Sekadar ni dulu dah untuk video ni.